7 rahsia penghujung Mekamato Musim 4. Nombor 1. Kyubiko merupakan warden asal penjara angkasa. Seperti namanya, badannya terbentuk daripada bentuk-bentuk cube dan 4 segi dan boleh melalui transformasi untuk menjadi pelbagai senjata seperti tukul yang besar dan meriam yang boleh melepaskan tembakan tenaga yang sangat kuat. Kyubiko juga boleh melepaskan wayar-wayar panjang daripada jarinya, berfungsi untuk memadamkan robot-robot lain atau dengan kata lain, mematikan mereka. Disebabkan sikapnya yang jahat dan kejam, pihak atasan penjara angkasa bertindak memenjarakan Kyubiko dan menggantikannya dengan Rubika. Nombor 2. Episod terakhir musim 4 menyaksikan kemunculan transformasi terbaru untuk Mekamato yang dinamakan Mecha Mega Koncho. Ianya boleh dimasukkan dalam senarai beberapa transformasi terkuat yang pernah dibuat oleh Mekamato. Kita sememangnya sudah pun tahu bahawa robot-robot Koncho memang boleh berubah menjadi Mega Koncho dan kini Mekamato pun boleh dimasukkan sekali dalam kombinasi ini. Maka dapatlah kita Mecha Mega Koncho. Idea asal dan desain untuk rupa baru ini datang daripada pihak robot-robot Koncho sendiri dan serangan yang banyak digunakan adalah gerudi yang berpusing-pusing ditambah lagi dengan tembakan misail Maxima. Nombor 3. Nampaknya Pian boleh menghidupkan kembali robot-robot yang telah dipadam data mereka oleh Kyubiko menggunakan maklumat digital backup yang disimpan dalam komputer ayahnya. Sebelum ini, dia telah berbuat sedemikian untuk mengembalikan memori Mekabot yang hilang ingatannya setelah kena reset. Betapa besarnya peranan Pian yang bakal menjadi hero dengan identitinya sendiri pada masa hadapan. Nombor 4. Wayar-wayar panjang yang terhasil daripada jari Kyubiko mengingatkan kita akan musuh besar pertama yang dihadapi oleh Amato, iaitu Grakakus dalam Mekamato Movie 1 yang menggunakan wayar bot sebagai tangan kanannya. Inilah persamaan antara musuh utama yang paling awal dan yang paling baru untuk Mekamato setakat ini. Nombor 5. Kyubiko berjaya menangkap ramai robot-robot bekas pesalah penjara angkasa. Satu lagi penjahat cerita Mekamato yang berjaya melakukan perkara yang hampir serupa adalah Chachix yang berjaya menawan minda sebahagian robot-robot tersebut dan memerangkap mereka di bawah kawalannya. Nombor 6. Penghujung musim 4 menyaksikan Mekamato kembali ke gelanggang pertama tempat dia mula-mula beraksi dalam movie pertama dahulu, iaitu Jambatan Merah Kota Hilir. Di sini juga Mekamato sekali lagi memekanize pintu kereta untuk dijadikan perisai, sama seperti dulu. Bezanya, dahulu Mekamato berlawan dengan robot roket di jambatan ini, manakala kini Mekamato berusaha untuk menyelamatkan robot roket yang sudah menjadi baik. Nombor 7. Berkaitan perisai yang dimekanize daripada pintu kereta, ianya juga digunakan oleh Mekamato untuk menyerang dengan cara membalingnya. Ia kemudiannya melantun mengenai ramai pihak lawan. Ini lebih kurang sama dengan perisai Vibranium milik Captain America daripada dunia Marvel. Cuma bezanya, perisai Mekamato mempunyai exhaust roket yang menguatkan lagi daya terbang dan serangannya. Dalam video akan datang, kita akan bercakap lebih banyak lagi tentang info-info menarik dunia Mekamato dan Bobo Boy. Stay tuned.